kita nak masuk kepada tajuk yang seterusnya dalam pola ni, iaitu pola tolak korang, subtraction pattern. Pola tu pattern lah kan. So kita nak masuk dekat bab pola tolak, operasi tolak ataupun subtraction pattern. Okay. Alright, so kalau dalam buku teks korang dia ditunjuklah contoh kan. Contoh kalau you tengok tapi dia macam terlalu sikit, so cikgu tunjukkan dengan cara mudah, korang tak cek tengok je kat dalam sini. Alright. Okay. Contoh kalau contoh ikut gaya buku lah, contoh ikut buku teks korang. Okay. Contohnya nombor 17, 7, lepas tu ada negatif 3, negatif 13 and so on. Contoh. Alright. So yang ni kita nak, macam ni kita nak tahu dia ni pattern dia apa, pola dia apa. Nombor ni daripada 17 dia turun ke 7. Daripada 17 dia turun ke 7. Dari 7 turun ke negatif 3. Daripada negatif 3 turun ke negatif 13. Jadi kita macam juga yang ni, macam juga kalau kita cari apa, kita nak cari pola tambah ni kan. Pola tambah ni pun apa yang kita buat, kita kena cari tak gerak. Kita kena cari apa ni, beza. Jadi kat sini pun sama lah, kita kena cari beza dia. Okay. So apa beza bila 17 turun ke 7? Daripada 7 turun ke 3, negatif 3. Daripada negatif 3 turun ke negatif 13. Kat mana dia punya beza ataupun berapakah bezanya? Ting ting. Okay. So keyword dia always, kalau korang nak tahu pola, sesuatu pola nombor tu, korang kena tahu beza nombor itu. Tu je keyword dia, beza. Jadi kalau beza ni maksudnya kena buat operasi apa? Tolak lah. Walaupun dia tu berada dekat operasi tambah kan. Ni macam ni tambah. Ni siapa yang tak faham ni, tengok yang video sebelum ni video 1.3 tu, topik 1.3. Alright. Ni yang mana, sekejap. Yang ni operasi tambah ni. Tengok video ni. Siapa yang tak faham, tanya. Okay, tanya. Dan tolong subscribe lah. Subscribe channel Volume Study ni. Okay, so that dia sentiasa dekat dalam phone you, so you tahu kat mana nak cari. Korang boleh save kan jugalah video ni. Right, kalau tak faham tanya tau. Tanya dalam group. Alright. Okay. Okay, kita sambung. Okay, so beza cari beza dia gunakan operasi ni lah, tolak ni. Alright, so sekarang beza 17 dengan 7 ni, beza dia macam ni. So apa yang kita buat, pertama step dia ialah 7 tolak dengan 17. Daripada sini tolak ke sini. Okay, 7 tolak dengan nombor 17, kita dapat apa? Negatif 10. Betul? Okay, lepas tu sini pula negatif 3 ni pula. Tengok negatif 3 ni tolakkan dengan 7 tadi. Okay. So yang kedua ni ialah yang ni yang ni tau. Negatif 3 tolak berapa? Tolak 7. Tolak 7 sama dengan berapa? Negatif 10 ni kan. Negatif 10. Nampak? Sama kan? Lepas tu kita tengok yang ni pula. Negatif 13 tolak dengan negatif 3 ni. Okay. Negatif 13 tolak apa? Negatif 3. Dapat apa? Ni kecil kan. Okay. Cikgu buat step by step. I tak terus bagi jawapan. Itu step by step. Siapa yang dah tahu, sabar. Mungkin ada yang tak tahu. Okay. Negatif 13 tolak jumpa tolak, dia jadi tambah 3. Betul? So kalau tolak ni negatif 13, dia lebih kurang macam korang hutang lah. Hutang RM13, bayar
RM3. Positif ni lebih kurang, kalau kita nak senang faham bagi orang yang tak faham kan, korang ambil je konsep negatif dengan positif ni macam hutang. Okay, hutang. Kalau kalau negatif 13 macam kita hutang RM13. Lepas tu kita ada duit, kita bayar. Tambah ni maksudnya bayar balik RM3. Maksudnya mula-mula kita hutang RM13. Lepas tu kita ada duit, kita bayar RM3. So berapa balance dia? Balance hutang kita tinggal berapa? Balance hutang kita masih berhutang lah, sebab baru bayar RM3 kan. So hutang kita tinggal RM10 saja. Tapi reduce lah hutang kita tu. Okay, kalau tak faham lah konsep, nak buat konsep negatif positif ni, boleh buat konsep-konsep hutang. Yang ni siapa masih tak boleh lagi? Kalau masih tak boleh lagi, tanya cikgu. Jangan senyap-senyap ni, kena settle korang. Okay, kena tanya cikgu. Alright, so pola dia apa? Daripada yang kita tengok ke atas ni, pola dia apa anak-anak murid sekalian? Pola dia ialah tolak 10 setiap kali. Ni ayat matematik dia. Okay, tolak 10 setiap kali. Maksudnya dalam semua ni, setiap kali tu ditolak dengan 10. 17 tolak 10 dapat 7. 7 tolak 10 dapat negatif 3. Negatif 3 tolak 10 dapat negatif 13. Negatif 13 tolak lagi 10 dapat berapa? Seterusnya lah. Okay, alright, kalau ada soalan kat sini, tanya. Okay, sekarang kita nak tengok dalam kehidupan kita, realiti hidup kita ni. Korang punya reality lah, your reality. Okay, macam mana pola subtract ni? Macam mana pola ni dalam hidup korang? Ada tak hidup saya tak ada kaitan dengan matematik? Ui, siapa kata tak ada? Ada. Wow, tak ada. Ada. Alright, contoh cikgu bagi contoh. Mak kamu setiap minggu dia bagi korang RM50. Kaya. Kaya. RM50 lah dapat kan? RM50. Setiap hari korang belanja dekat kantin RM50 ni untuk 5 hari. Your mom kata, Mom you kata, okay, RM50 ni untuk minggu ni, Isnin sampai Jumaat. Sehari belanja RM10. Okay, so setiap hari you pergi kantin, korang pergi dekat kantin nak beli makanan, minuman tu, korang hanya boleh belanja RM10 saja. Betul? Okay, so hari pertama ada RM50. Pakcik kaya. Lepas tu hari kedua, sebab dah belanja RM10 ni tadi kan, maka dia jadi RM40. Tolak RM10 lah kan. Hari ketiga ada RM40 kan, dia belanjakan RM10 je kan, jadi tinggal berapa? RM30. Hari keempat tinggal berapa? RM20. Siapa tak dapat ni, bagi tahu kot lah ni, jangan malu-malu dengan cikgu. Hari kelima ke RM5. Hari kelima duit ada RM20 tadi, belanjakan RM10 kat kantin kan. Nak belanja RM10 kat kantin, tinggal berapa? Maka tinggal duit baki terakhir, itulah hari kelima punya. Okay, tinggal hari kelima tu RM10. Yang cikgu nak bagi ni lagi paling boleh kaitkan dengan diri korang, tak payah cakap lah. Iaitu apa? Bateri telefon. Bateri telefon korang. Okay, you punya bateri telefon. So telefon you ada bateri dia, kalau fully charge dia 100%, contoh. Right? Lepas tu korang pun pakai main game, tinggal 80% sahaja bateri tu. Okay, so setiap sejam main game, main game tak? Main kan, tak payah cakap lah korang. Okay, setiap sejam main game, bateri tu dia turun berapa? Dia turun 10%. Dia turun 10%. Alright. So maksudnya kalau dia ada 80%, asal dia ada 80%, kan? Setiap sejam main game,
bateri tu turun 10%. Okay, so 10% dia turun 10% lah. So daripada 80 main lagi sejam turun jadi 70, main lagi sejam turun jadi 60%, main lagi sejam turun jadi 50%, turun lagi main lagi sejam turun jadi 40% dan seterusnya. Nampak? So pola dia macam mana? Pola dia ialah tolak 10 setiap 1 jam ataupun setiap sejam. Ikutlah. Tu ayat matematik dia. Nampak tak pola ni? Ada tak kaitan dengan hidup kita? Ada. Ada banyak lagi lah. Okay, ada banyak lagi contoh. Kalau katakanlah nak raya, ya Allah, nak raya. Berapa duit raya mak ayah janji nak bagi kat you? Tak tahu? Pergi tanya. Pergi tanya korang, duit raya berapa? Duit raya. Penting ni. Okay. RM, mami janji nak bagi 100 duit raya. Okay, contohlah kan. Ni kalau mak korang jangan tunjuk. Yang ni jangan tunjuk mak you all lah. Kalau tunjuk nanti habis cikgu kena. Okay. Alright. So jadi countdown. Okay, countdown hari raya. Raya pertama nak dapat 100 ringgit. Okay. So katakanlah ada berapa hari lagi? Katakanlah ada 37 hari lagi. 37 hari sebelum 1 Syawal. First Syawal ada 37 hari lagi countdown dia korang. Okay. Kita nak mudahkan untuk contoh ni, katalah ada 30 hari lagi. Nak mudahkan kan. So korang pun duk menunggulah seminggu demi seminggu, 10 hari demi 10 hari. Okay. So daripada 30 hari korang pun kira cukup je 10 hari lagi, korang pun catat. Tinggal 20 hari lagi. 10 hari lagi. Tinggal 10 hari lagi. Ni dah countdown lah ni. 9, 8 kan. Okay, jadi dia dah ada countdown dia korang. Okay, tinggal 10 hari dan seterusnya. So ada countdown tu lah. Alright. So sama juga, ni pola juga. Pola ni tolak 10 hari. Kalau korang nak tolak sehari-sehari pun boleh, panjang lah pula kiraan dia kan. 30, 29 lepas tu 28, 27. Setiap hari korang tolak satu. So pola dia jadi macam mana? Pola dia jadi tolak 1 hari. Setiap hari. Tu pola juga. Okay, boleh.